Tuhan. 50-an. Mm. Hmm. Tahu tak? Okey. Dia faham tu? Dia baik tak apa, Okey. jangan risau. Itulah nanti saya akan bagilah, next punya apa yang tuan kena buat, no? Okey. Tanpa pelan-pelan. Sekarang ni tuan boleh buat exercise network diagram ni, tuan boleh ubah. Sekarang ni ada A, B, C, D sampai J kan? Ha. Tuan nak tambah lagi, lagi berapa boleh, tuan try buat. Lepas tu tuan ubah laluan dia, dependency tu tuan ubah. Mari kita tengok nanti lepas ni. Masa tu tuan cuba buat satu exercise network diagram yang baru. Okey. Lepas tu nanti bila tuan dah buat, mari kita bincang. Boleh? Boleh. Tapi yang ini maksudnya adakah sampai sini ke ataupun nanti dia ada lagi, tuan? Ada lagi banyak lagi tuan, ada lagi. Oh, okey. Ni nak mantapkan lagi kefahaman lah ni. Yes. Okey. Ah. Boleh? Kat mana latihannya? Tak, maksud saya tu, yang network diagram latihan 1 tu saya bagi tu, Hmm. tuan modify. Hari ni tuan modify. Tuan ubah laluan dia. Tuan buat sendiri punya. Lepas tu nanti kita bincang lah. Faham tak? Hmm. Faham tak? Faham nak buat sendiri tapi macam Ubah, maksud tu ubah. Kita ubahkan, macam tu. Tuan ubahlah laluan dia tu. Lepas tu, kalau nak tambah aktiviti, tambahlah. Laluan tu janganlah bagi sama. Janganlah bagi sama macam latihan yang saya bagi ni kan. Lagi banyak tuan buat, lagilah tuan akan nampak dan belajar bagaimana wujud free slack, auto slack. Kat situ tuan boleh nampak dah. Laluan-laluan mana yang aku perlu kena buat dulu. Of course lah laluan kritikal kan. Tapi macam mana aku nak manage dan nak selaraskan sumber. Berdasarkan laluan-laluan kritikal tersebut. okey. Ada benda yang kita kena utamakan kritikal kan. Yang tak kritikal tu nantilah kan. Betul. Macam kita nak beli barang lah kan. Ni fikir apa ni nak spend duit ni untuk balik kampung ataupun nak spend duit ni untuk beli lemang. Kan? Fikir. Walaupun katakanlah katakanlah dua-dua ni tak ada kritikal kan. Nak balik kampung, nak spend duit untuk balik kampung ataupun nak spend duit untuk beli lemang. Dua-dua ni tak kritikal. Jadi kena buat keputusan lah. Kalau katakanlah balik kampung dengan beli lemang, tetapi kritikal naik dekat lemang. Kena tumbuk lemang, kritikal. Sebab apa? Kita ada kontrak perjanjian. Jadi tuan kena utamakan lemang tu. Kena sediakan lemang tu dulu sebab dia kritikal. Walaupun balik kampung ni penting. Kena betul kata kontrak agreement. Okey. Kalau dua-dua ni kritikal, dua-dua ni kena buat serentak. Balik kampung pun sama, beli lemang pun sama. Buat dalam satu masa yang sama. Kena tahu. Boleh? Boleh. Tak apa, nanti tuan buat. Bila tuan dah siap tu, tuan beritahu saya. Kita go through. Okey. Boleh tak? Nak buat sampai berapa? Buat berapa pun? Terpulang pada tuan. Lagi banyak, kalau tuan rasa lagi banyak tuan boleh buat, lagi bagus. Mungkin tuan nak jadikan A, nak gantikan A tu, mungkin apa dia? A tu apa dia? Site survey. Sagi B tu apa dia? Contoh nak buat rumah katakan. Contoh nak buat rumah setingkat saja. A tu apa? Site survey. B, excavation. C, file cap. D, stamp. Terpulang pada tuan lah. Gantikan task name
tu kepada Aktiviti. aktiviti. Boleh faham tak? Okey. Duration tu terpulang pada tuan lah, duration tu ikut suka tuan lah. Kalau tuan nak bubuh duration sebenar pun boleh. Mhm. Kalau nak letak kos lagi bagus, tambah lagi satu kotak buah kos. Mhm. Kalau kos tuan boleh buh kat mana tahu tak? Okey, tuan pergi dekat duration tu, masuk kosong. Duration.